Terima kasih cinta kerana ada. Yang special tu saya. Yang special biasa ada nasi lemak berapi. Awak cakap awak sayang saya. Tempat macam tu tak sesuai dengan status kamu. Kamu tu YB. Kalau ia pun banyak kerja tu, mandilah dulu. Ni dah solat ke belum ni? Dah, Bu. Baru tadi. Yang ni pula tersengih-sengih ni. Kenapa? Hai. Takkan nak senyum pun salah. Bukannya salah, tapi pelik. Siapakah orangnya? Ibu ni. Ada je kan? Pandai je nak korek rahsia. Tak adalah, Bu. Ri baru kenal dia. Masih lagi dalam fasa berkawan. Hello. Awak tu dalam perut ibu ni 9 bulan tau. Apa yang nak berahsia sangat? Okeylah. Okeylah, Ri jujur. Okey? Orang dia, dia lain. Dia tak sama macam perempuan lain kat luar tu. Bila Ri jumpa dia, Ri rasa tenang je, Bu. Tapi itulah. Macam yang saya cakap, dia tu orang kampung. Lantaklah. Jodoh tu bukannya kerja kita. Allah dah bagi, letak dalam tangan, kita pegang, jaga elok-elok. Faham? Faham. Terima kasih, Ibu. Ri pun rasa Ri tak tahulah kat mana sekarang tanpa Ibu. Ibu je faham, Ri. YB? Ais Sky Juice kegemaran Syed Fakri. Terima kasih. Kenapa YB pandang saya macam tu? Saja. Cari ketenangan. Oh, ketenangan. Muka saya ni ada stiker ketenangan ke? Awak ni. Kalau saya cakap kan, yang saya ni bila tengok muka awak, hilang stres kerja saya. Amboi YB. Pandai bermain kata sekarang. Kang, nanti orang kampung dengar. Habis kita jadi bahan gosip YB. Biarlah orang kampung nak cakap apa. Saya tak kisah pun. Dan saya tahu hari ini saya nak jujur dengan awak. Jujur? Pasal apa tu? Alamak. Apa aku merepek ni? Pasal saya ni, Zulaika, hidup saya penuh dengan jadual tau. Penuh dengan protokol. Tapi bila saya tengok awak tetap senyum walaupun dah penat, saya rasa saya lebih suka hidup awak. Dia lebih sederhana. Lebih manusiawi. Itu apa yang YB rasa. YB nak tahu tak? Orang kampung nak sangat jadi macam YB. Ada segalanya. Segalanya apa? Harta? Pangkat? Bukan harta je buat kita rasa bahagia. Keluarga. YB ada ibu, ada ayah, ada adik-beradik. Benda tu dah cukup sederhana. Dalam hidup kita ni, bukan bahagia buat kita rasa bersyukur. Bersyukur buat kita rasa bahagia. Apalah yang buat kau tergila-gila sangat dengan perempuan kampung macam ni? Ada apa dengan Zulaika? Saya datang ni nak jumpa dengan orang yang dah buat anak saya tersenyum.
kasih cinta, karena